Okay, assalamualaikum guys. So pagi ni kita bersama rakan-rakan. Kali ni trip aku dengan kawan-kawan aku lah. So beli dua, satu tak dapur. ni geng-geng buat kerja. Ini kali baru keluar. Sebab okay, kita punya memang pakai bottom lah. Jadi player baru kita ada dua player baru. Yang ni kita punya sifu lah. Dia akan ajar kita. So kita tengok. So hari ni target apa bang? Hari ni target apa? Tak pari. Ikan sisi ikan sisi. Sudah mula cakap betul. Kita cuba cari sisi lah Duri buang. Duri buang okey. Manakah hari ni cuaca agak-agak hujan, tapi tak apa. Semangat kita tak luntur. So kita tetap teruskan. So let's go. Okey, macam biasa lagi, sementara nak tunggu tekong sampai tu, kita set-up barang, bawa masuk dalam boat. Lepas tu kita get ready lah untuk memancing. So let's go. Okey, so pagi ni 27 hari bulan, kita gerak bersama rakan-rakan. Rakan-rakan kita semua bersungguh. So kita cuba yang terbaik. Okay guys, ni adalah strike pertama aku. Tapi itulah masa merakam tu boleh pula tertekan mode slow motion Tak pasal-pasal tak ada video punya sound. So apa pun korang enjoy je lah guys. So let's go. Okay, ni adalah spot pertama kita orang turun. Kita orang impit tepi sangkar. Dan starting pun kita dah naik yang baik-baik. So alhamdulillah lah. Dapat kan malam? Okay guys, so kita dah pindah ke spot kedua. Kita main area luar sikit lah. Tengok apa ada strike. Jangan rakam lah. Macam tak minta. Tak payah. Tak payah. Nanti kan kata tipu pula. Tak payah. Aku cakap tak payah tadi. Okay, ini adalah spot ketiga. Kita pindah ke sini selepas berapa ekor ikan dekat tempat tadi. So kita tengok apa hasil pula dekat sini. Let's go. Ni. Nice. Ada. Dia berlayang lah. Dia melayang lah. Dia melayang. Senang ni. Sabar. Ikan ni. GT. Kejap. Tali. Sini. Saut kat sini. Ha. Dia nekan. Sekejap. Okey. Tekan. Masuk. Alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah guys, kita strike lagi. GT bos. Alhamdulillah. Ini pula. Ha? Baru nak tahu. Bagilah bayar tu. Tak nak bagi gambar. Tekan. Mau buka. Tau. Lucut. Tak. Baik. Apa barang ni? Apa barang tu macam lagi jauh tak nampak. Alhamdulillah. Dia nak lepas. Tak, betul.
Apa? Dia belok, Bik. Dia belok. Alhamdulillah. Lepas kat atas pun. Kat tadi. Dia nak lepas je. Alhamdulillah. Kan betul aku cakap tadi. Ikan kau tu aku tangkap. Ikan Farid ni. Rid, ikan. Oh, wow. Sekejap, biar dulu. Boleh nak jauh sikit. Relax bos. Tak cakap apa terus kena tak kabur Zul. Aku memang dia je lah duk. Kau je lah dapat tu. Gila, kecil pun bukan main lah. Nak pakai tau. Tak ada. Aku try. Weh, berlawan-lawan Berlawan-lawan bos. Tak sempat video lah ni. Aduh, masuk juga dia. Weh, Black Mamba pula. Nah Jo. Slow. Hold. Slow. Slow. Ada kan? Okey, ada barang. Sauk. Tu. Ada rasa? Okey, jom. Kita bagi can. Hold. Oh ni GT besar ni. Ungah. Wih, besar Syak. Dia tak apalah. Dia tak apa. Sembarang lah ni. Belum. Dia belum rembat. Kasar tu. Tu betul. Sekejap video sekejap. Sangkut. Habis. Angkat. GT. Okay guys, so sekarang kita dah pindah dekat spot luar. Spot yang keempat tak silap aku. So kita tengok apa hasil dekat sini. Let's go. Merah tu merah. Sekejap. Sorry. Hold. Angkat pelan-pelan. Gulung. Jangan gendul je. Tali tegang. Merah besar ni. Besar Bik. Merah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah guys, member aku dah naik seekor ikan merah. Mantap. Bawa bot je. Ni merah ori ni. Marvelous. Itu contoh. Contoh ikan merah. Video. Okey, kalau tekong tu memang makanan dia lah guys. So kita santai-santai je tengok dia strike. Ini contoh. Bapak dia. Ini kali tarikan agak ganas je guys. Memang ganas. So kita tengok ikan apa yang naik nanti. Besar. Tak tahu ikan apa ni. Ui. Besar. Mamak ni. Slow. Bro, masuk sini. Tak masuk. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Akhirnya guys, seekor mama merah berjaya dinaikkan. Alhamdulillah. Tunggu, mana? Bot mana? Tepi sikit. Okey, dekat sini aku menggunakan umpan ikan kembung sebab aku nak target ikan-ikan macam ikan merah. So tadi pun makan ikan kembung. So sini adalah spot dia lah. Okey, ini adalah spot yang kelima. Kita menghadap
sangka ikan area luar. So sampai-sampai je terus strike Kita tengok apa hasil dia. Lucut tu. Aku punya. Ada barang tu bawah ni. Aku punya lucut tu. Aduh. Lucut tu. Ada barang tu bawah ni, sumpah. Aku punya lucut tu. Bismillah. Kru dah naik. Alamak. Tu. Dah 2 kali lucut guys. Aduh. Makan lagi. Ya. Aku tak bagi can kali ni. Bismillah. Dia ketat kan. Sabar. Tak boleh, dia kena layan sikit. Nampak ni. Ah? Kamera. Aduh. Alhamdulillah guys, rupanya bawah ni banyak penghuni So kita kena tangkap lagi. Let's go. Kat sini aku nak gambar sebab merah dia baik. Ni merah dia baik sikit. Kau tengok sampai dia telan nampak. Yang bagus. Ada saiz guys, merah dia. Alhamdulillah. Lepas buat lauk ni. Longgah. Jangan bagi longgah. Lepas ke? Biar aku pergi. Tekong kat belakang pun senyap-senyap buat kerja je guys. Dia memang tak boleh diam. Angkat. Mantap. Angkat sikit. Biar aku pergi. Tekong angkat sikit. Mantap. Tengok sikit. Tung. Oi, nak aja. Dekat spot kelima ni kita stay agak lama sikit lah sebab kita rasa bawah ni memang ada parti So kita asyik turun strike. So kita masih memburu lagi berapa banyak yang kita boleh dapatkan. So let's check it out. Sabar dek. Tahan dulu. Sauk mu mana sauk? Tiba-tiba member kita strike monster guys. Sampai tak boleh nak gerak dia punya mesin ni. Ni memang padu ni. So kita tengok. Mesin kau okey tak? Slow. Sini. Sangkut guys, ikannya dah masuk lubuk. So kita cuba usaha tarik dia keluar. Tu kau yang ni. Nak beli mesin tak? So ikannya masih ada lagi tak lepas So Tekong tengah usaha. So aku pun tengah sambung kerja dia. Cuba dapatkan. Tak ada rezeki guys. Tapi tak apa, kita cuba lagi. Tengok Tekong kita diam-diam layan monster. Steady je. Kita tengok apa hasilnya. Merah bagong guys. Tak. Dia main kat belakang lah. Tak, dia main depan ni je. Mantap dia. Sanggup mana? Relax lah. Relax dulu. Kau punya ni. Tahan je dulu. Tahan dulu. Let lu. Ada video ni. Wih, gerapu. Alhamdulillah. Yang dapat gerapu. Gerapu. Ni, angkat.
Alhamdulillah guys, master kerapu berjaya naikkan dia punya kerapu dia. Mantap. Okey dah. Belum. Okey, dah. Aduh, tengah sedap ni. Slow. Buka tarik sikit. Okey dah. Jangan paksa. Layan. Okay. Tukar mata besar sikit. Tukar pelambut besar sikit. Jangan. Aku punya tu. Nak pakai aku punya. Tu, rod ni. Pakai rod ni. Dah set tak. Pakai rod ni, confirm dapatnya. Tapi kalau kau rajin kau nak buat tea. Kau ni, kau rasuah dia. Tunduk. Kau kena rasuah dia. Rasuah dia. Rur. Sok. Wih. Gulung dulu kau punya. Ya. Tahu ah. Bismillah. Dia dekat. Ya, tak boleh. Aduh guys, betul-betul buang ikan dah. Apapun tak ada rezeki guys. Kau tengok kan aku nak buat perambut. Tengokkan dua-dua, aku nak buat perambut. Nanti aku buatkan kau sekali. Ada. Slow. Pam slow. Buka sikit drag. Dia dah ke bawah, buka sikit drag. Alhamdulillah. Apa. Angkat sikit. Tunjuk muka. Okey dah terus. Dah selamat. Alhamdulillah Farid lepas. Farid dah lepas ujian dia. Kau pula Errol. Kamera jahat. Jangan tarik dulu. Nanti dia lari. Lepas balik tali. Asal kerapu kat sini tu. Dah buat keluar lah. Ada. Slow. Buka sikit dek. Dia kalau lari bawah buka sikit dek. Okey. Buka sikit. Gulung. Okey dah. Tahan dulu. Pam. Putus dah. Bawah. Dia ikan keluar ke tempat. Apa? Berapa dah pergi? Wih. Tak boleh ni. Mantap. Aku holu. Aku cuba holu. Nampak dia terus laut ni. Sabar. Nampak dia terus laut. Woi. Bagong. Aduh. Sabar. Sekali dia datang. Sabar kena Farid kena. Semua kena rasa 20 ekor dia ni. What? Nak kena mancing. Saut lagi. Memang betul lah guys. Bawah ni memang ada parti tak putus-putus ikan strike. Kena lagi. So kita terus layan. Betul Hulu sikit. Tak terkawal. Ikan dah nak habis. Ikan pun dah nak habis dah. Ikan 10 kilo dah nak habis. Pecatung ni. Yeay! Saiz mega. Kena tak?
Dek, pelayar dek, pelayar. Okay, satu je. Tak terkawal ni. Tu. Mamu dah dapat, Mamu dah dapat. Hold dulu mu, hold. Gulung. Ada tak? Ada. Hold. Emi. Hold. Ini dah tak terkawal lah ni. Tenang mu. Kau punya tu mu. Jangan bagi ni main sangat. Belakang Rik. Belengkan ke atas. Pam pelan-pelan mu. Kau punya tu mu. Kau punya tu. Alhamdulillah. Angkat sikit mu, angkat sikit ikan. Okey dah. Okey, ngam. Jenah. Farid dapat lagi. Ayah dulu, Rik. Ayah dulu, Rik. Sauk lah. Ayah sauk selamat ni mana? Alhamdulillah. Mari untuk tu fighter lah. Mantap Rik. Tak dapat hari ni, alhamdulillah. Mantap. Pisau. Alamak, aku yang kena scam. Jap, aku sini. Oh, sedap tu. Lek. Santai. Mancing. Ya, santai. Hold dulu. Sikit je tu. Zul, sikit je tempat tu. Sikit je siap tu. Sabar. Sabar. Ejen lagi orang depan. Kan belakang sunyi. Duduk dan diam dulu. Orang belakang duduk dan diam dulu. Tak. Sini tetap. Tu. Dia tak kisah banana ni sekarang ni. Tengah lapor lah ni. Bapak nak mancing. Kau pergi sauk. Aku dah puas sauk. Aku nak mancing pula. Tak, masuk sauk. Alhamdulillah. Masuk sauk. Sabar biar dia layan dulu. Dia seronok sangat pakai rod ni. Dia seronok. Buang ikan. Air pakai kecil sikit. So ni hasil tong yang pertama. Tong kedua ada kat belakang. Dah tak kata dah itu dah penuh tu dah penuh. So yang ni ada 2-3 ekor kerapu. Ni dia punya master. Ini master kerapu nama dia. Dia kalau pergi kerapu mesti dapat. Mesti dalam tangan. Ini master jenahak. Dia kalau turun mesti dapat jenahak. Ni jenahak ni dia punya ni. Pak. Yang belakang master gelambut Taiwan. Kau tengok gelambut Taiwan dia besar-besar weh. Aku macam biasalah. Aku merah je, tak pakai ikan lain. Ni. Alhamdulillah lah hasil kita hari ni. Syukur dengan rahmatnya. Puas makan 3 rasa, 4 rasa, serba rasa. What? Rasa-rasa. Okay. So aku nak tutup video kali ni. So kita tunggu. So alhamdulillah selesai trip kita pada hari ni. So kita pun balik awal sebab umpan semua dah habis. Tong pun dah penuh. So kita kena pulang lah dengan hati yang senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, kita dah sampai jeti sekitar jam 3 petang lebih. So kita nak set up barang, loading ke
darat. Macam So mana let's ni? go. Perasaan anda? Ui, sangat-sangat Sangat puas puas hati. hati. Alright. Mau macam mana mau? Tekong yang berjaya dan penganjur yang terbaik. Oi. Mantap. Boleh dipercaya ya? Memang padu. Okey, kita saksikan. Masing-masing dah dapat ni bahagian masing-masing. Hantai. So, beginilah kita trip kita kali ni alhamdulillah sangat berjaya. Zeng, geng. So, sampaikan letak zinc. Besar tu, segar. Tunjuk sikit kesegaran dia. Oi. Oi, mak. Boy. Lagi ni. Baru mati Ni. Menggelitik lagi ni, nampak tu? Oi. Susung ah. Tu mau keluarkan dia tong. Apa? Megang depan. Kau tahu kan gerak-gerak aku. Kau dah hampir pasrah kau tadi tau. Ni kerapu ni kerapu makan ni. Kau makan. Memang banyak. Besar ke gerak-gerak ni? Airul Tokyo GT. Orang para angler. Okay guys, terima kasih kerana telah menonton saya punya video mancing pada hari ini. So korang apapun jangan lupa subscribe saya punya channel dan tekan button like. So sebelum aku lupa, korang kalau nak mancing kat Eriko Cove, korang boleh order kita punya master Cove kita, Dane ataupun Toxic Angler. So okay, bye. Assalamualaikum.